Kalau point finger tapi guna ibu jari macam mana? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan yang saya hormati sekalian. So, kali ini saya nak jawab ada satu soalan. So, soalannya adalah, kalau point finger tapi guna ibu jari, bagaimana tuan? Okey, untuk makluman anda semua, sebelum ni saya pernah kongsikan satu konten lah, iaitu bila kita bercakap, kita tak lari daripada gerakan tangan. So, untuk gerakan tangan ni dia ada 3 P. So, P yang pertama adalah palm up, P yang kedua adalah palm down, P yang ketiga adalah point finger. So, palm up ni selalunya kita gunakan semasa ataupun sekiranya kita nak kelihatan welcoming, dan juga sekiranya kita nak kelihatan open ataupun keterbukaan lah. Untuk palm down ni kita akan gunakan sekiranya kita nak kelihatan authority dan juga power. Dan point finger ni sekiranya kita nak menggunakan dalam bahasa yang mudah semasa kita memberi isyarat yang keras lah. Contoh, ini warning contohnya. So, palm down ni sekiranya kita nak menunjukkan keterbukaan. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya. Keterbukaan, welcoming. Untuk palm down ni semasa kita nak tunjukkan authority ataupun power gitu. Contoh, okay, saya nak you all hantar benda ni sebelum pukul 9. So, kita gunakan palm down. Okay, so soalannya adalah, kalau point finger tapi guna ibu jari macam mana? Kita selalu silakan duduk dekat situ tuan, dekat sini, dekat situ. Okey, sekiranya kita nak menunjukkan sesuatu dengan ibu jari, so ini more on culture kita di Malaysia. Dia tak ada ada certain negara yang nampak pelik pula kan. So sebenarnya okey, tak ada masalah sebab kita terima, kita ataupun culture kita okey dengan benda ni ataupun point finger ini, bahkan ianya menunjukkan kita polite lah ataupun kita hormat. So teruskan untuk menunjukkan sesuatu dengan menunjukkan ibu jari jika ianya berada di Malaysia ataupun sekiranya kita faham culture itu. Alright, so anda dapat something tak? Kalau dapat, komen dapat. Dan sekiranya anda nak tanya soalan, anda boleh komen di ruangan komen untuk saya kongsikan jawapan-jawapan anda. Thank you so much.